Bismillahirrahmanirrahim. Jom, hari ni kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ni program kita easy run 10 km. Easy run 10 km ni kita buat dekat zone 2 juga. Sebab memang aku nak kuatkan aku punya aerobic base. Jadi, jom kita mulakan. 1 km 941. 2 km 930. 3 km 938. Aku nak pergi cari air jap. Let's go. Beli air tu. Air yang kita cari tak ada. Aku list pertama Boom. Boom kau tak ada lah. Sebab Boom official store je. Petronas ke Petron ke Speedmart kan. Tapi yang ni aku cari 100 Plus Active pun tak ada juga. Jadi kita cari kat lain. Let's go. 4 km 10 11. Slow sikit sebab aku berhenti cari air. Lintas jalan lah macam-macam. Tapi air tak jumpa. Kita nak pergi Petronas. Aku ada satu pot Petronas ni yang air Boom Plus dia selalu tak habis. Bukan tak habis lah, selalu ada stok. Jom kita pergi. Ni nampak apa aku jumpa ni? Aku jumpa Wiha. Wiha bos. Ni siapa ada kehilangan Wiha dekat area Taman Universiti. Taman Universiti dekat area pasar ni kan. Aku letak dekat tiang. Aku letak dekat tiang ni. Ni ada nombor tiang ni. Korang tengok lah. JKM 7A ni. Aku letak kat sini. Aku letak kat sini. Ada dalam 20-30 sebatang mungkin. Dah lama dah tak beli barang Wiha. Dulu masa aku jadi technician, barang Wiha ni boleh kata top notch lah. Untuk buka MacBook, untuk buka laptop mahal macam ROG Anywhere. Kita tak nak rosakkan skru dia, ataupun kita nak bagi skru tu cantik kan, kita pakai Wiha. Ni aku jumpa ada satu flathead Wiha. Aku letak kat tiang api 7A ke apa. Jadi kalau korang nak, korang ambil lah. Kalau aku lagi sebulan aku pusing ada lagi kat situ, korang pun tak ambil, InsyaAllah aku ambil. Taklah aku lah. Siapa punya barang tu ambil je lah. Aku tinggalkan kat situ. 5 km 954. Let's go. 6 km 1037. Aku nak air. Let's go cari air. Aku dah sampai Petronas Kebudayaan. Aku dapat Boom Isotonic tin. Aku nak beli yang botol. Mungkin orang dah tahu kot pot rahsia aku. Jadi orang dah borong semua. Tak dapat lah kat aku. Tak apalah, dapat Isotonic tin pun okey lah. Kita rehat jap, lepas tu kita sambung lagi. Untuk cukupkan 10 7 km pace 16.08. Aku berhenti beli air dekat Petronas. Berhenti minum, berhenti makan. Aku beli apa macam conflict bar macam tu lah. Lepas beli tu, makan, baru kita sambung jalan ni. Berhenti sekejap, bagi makan air tu turun. Lepas air turun kita sambung balik. Aku minum air satu tin tu one shot. Nak lari tu dia rasa berat sikit. Kita tunggu air turun sikit, kita sambung. Balance tak banyak, balance lagi 2.8 je. 2.8 kita habis kita punya program hari ni. Let's go. 8 km 10.35 untuk km ke-8. So kita ada lagi 2 km. Ni aku dekat Taman Bandar. Pusing-pusing kat Taman Bandar. Senang lah. Tak ada risau pasal kereta nak minta jalan ke apa semua. Tapi sebabkan aku lambat ambil air, aku rasa macam penatnya. Tak apalah, kita lagi 2 km je. Jom kita habiskan. 10 minit 10 saat. Ada satu lagi. Let's go. 10 km average total 10 km 10.41. Masa 1 jam 46 minit 52 saat. Alhamdulillah settle hari ni 10 km. Apa pengajaran yang aku dapat hari ni adalah setiap apa yang kita buat mesti kena ada ilmu. Mesti kita kena belajar.
Tapi ilmu yang paling mahal adalah pengalaman kita sendiri. Betul, aku tahu kalau nak lari sekurang-kurangnya 2.5 mesti kena ada air. 2.5 lah, minum air lah untuk kita top up balik energi. Benda tu aku belajar. Tapi selagi aku tak hand on sendiri macam tadi, aku rasa alah ada tenaga lagi ni, aku pun teruskan. Tapi aku tak tahu bila lepas pada 5, aku dah masuk KM ke-6 tu, baru aku ambil air dan juga ambil madu. Tenaga aku lagi dia lambat regain tau. Lepas tu heart rate aku sangat-sangat bermasalah. Aku punya heart rate tak nak kembali kepada asal. Walaupun aku dah buat pace 10, heart rate aku tak turun-turun. Itu sangat-sangat mahal lah pengalaman tu. Walaupun kita contohlah kita dah hand on belajar ni dapat sijil ni, tapi kalau kita tak buat, kita tak usaha apa, atau apa kata, kita tak mencuba, kita tak takkan tahu adakah ilmu yang kita dapat tu betul-betul ilmu yang orang kata tu berkat ke tak, ataupun ilmu tu betul-betul berguna untuk kita ke tak. Sebab ada benda yang kita belajar dia tak sesuai untuk kita. Macam aku tak buat speed training pun, tapi badan aku alhamdulillah aku boleh adapt dengan speed atau apa-apa training lain. Okay, sekarang dah maghrib, aku nak balik rumah, nak masuk dalam rumah. Jadi better lah hari ni 10 km, alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi next video. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa esok guys. Assalamualaikum.